tunggu Haji Hashim cara berubat dia bacakan ayat semua, dia sekap dengan apa, dengan jala. Orang tu termonta dalam tu. Dia kata, hamba nak ayam putih dia. Oh, dia nak ayam putih, nak tukar. Ada orang mengata ayam putih kat restoran tu ada. Dia kata, mak aku tak ajar lagu tu. Gitu. Dia marah. Dia marah. Dia bercakap sendiri sebenarnya kerana kanan tu. Dia situ dia syirikkan orang. Betul Bomo kata tanya, apa dia nak tu? Nak. Telur merah, satu bakul. Kau layan dia habis lah. Mana kau yakin bahawa kebaikan tu ada pada hantu yang baikkan? Kafir terus. Dalam sini ada satu hadis sahih kan, Nabi kata apa? Secara umum, mautatun fi ta'atillah khairun min hayati fi maksiati. Ya. Engkau mati kerana taat Allah lebih baik daripada kau hidup menderhaka, dan derhaka ni syirik. Derhaka paling besar. Dia berubat 20 tahun tak baik. Beribu duit dah habis. Tiba-tiba ada siapa si pekung pergi tunjuk kat dia, yang kau pergi jumpa Tok Batin lah, orang asli tu. Biar orang asli ubat cara dia lah tuan-tuan. Ini orang asli ubat memang baik, dia kata, bukan main-main dia punya cara, ini asli piau. Ya. Dia pergi je tuan-tuan, asli tahu dia ubat dengan cara syirik ya. Tuhan pun istidratkan dia. Baik tuan-tuan. Habislah dia percaya ke Tok Batin. Menyungkur jadi kafir.